kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC telah menerbitkan Kod Perlindungan Kanak-kanak atau Child Protection Code CPC dan Kod Pengurangan Risiko atau Risk Mitigation Code RMC pada 22 hari bulan Mei 2026 yang mula berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau Akta 866. Kod-kod ini bertujuan mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat, khususnya bagi melindungi kanak-kanak dari risiko dan kemudaratan dalam talian. Obligasi di bawah kod-kod tersebut terpakai kepada pemberi perkhidmatan aplikasi atau ASP dan pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan CASP yang berlesen, iaitu pemberi perkhidmatan berlesen di bawah Akta 866. Pengguna yang telah mencapai usia 16 tahun dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun media sosial, manakala individu di bawah umur tersebut tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun media sosial sehingga mencapai umur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengesahan umur ini bukanlah bertujuan untuk menghalang atau melarang kanak-kanak daripada mengguna media sosial secara kekal. Sebaliknya, untuk menangguhkan pemilikan akaun media sosial sehingga mereka mencapai usia 16 tahun dan mempunyai tahap kematangan yang difikirkan lebih sesuai bagi menggunakan platform tersebut secara selamat dan bertanggungjawab.